akan Allah Ta'ala daripada syarik, iaitu sekutu, dan lainnya bagi Allah Ta'ala. Satu maha suci Allah daripada sekutu. Yang disifatkan oleh golongan-golongan bersekutu. Sebab Allah tak layak bagi dia sekutu. Kerana sekutu bagi Tuhan adalah lemah. Dan sekutu tadi boleh membawa kepada kerosakan. Sedangkan Tuhan patutnya membawa kepada kebaikan. Satu maha suci Allah. Fasubhanallahi rabbil arsy. Maha suci Allah, Tuhan yang menjadi aras kursi. Kenapa Allah sebut aras? Nak tunjukkan besarnya kuasa. Aras kita dah sebut dahulu, makhluk Tuhan yang paling besar. Dalilnya, malaikat yang memikul aras itu adalah malaikat yang sangat besar. Kursi besar. Ayat kursi sebut wasi'at kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursi Allah Ta'ala saja seluas langit dan bumi. Aras dia tadi besarlah. Kalau kursi seluas langit dan bumi, aras pasti lagi besar. Tak terhingga, tak terhitung di malaikat. Sedangkan aras itu makhluk yang Allah jadikan. Jadi macam mana Allah Ta'ala ada bandingan? Sedangkan aras dia sendiri tak ada bandingan. Kursi dia sendiri tak ada bandingan. Macam mana kita nak banding ke dia? Ini semua sesat. Bila membandingkan Allah, menyemusuhkan Allah. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tiada ditanya Allah daripada barang yang dia perbuat. Allah ni tak ditanya apa yang dia buat. Wa hum yus'alun, dan mereka makhluk yang ditanya daripada perbuatan mereka itu. Allah ni orang tak tanya dia. Sebab dia pencipta alam ini, dia penguasa alam ini, dia pemilik alam ini. Nanti dia dengan disebut dengan Rabbil Alamin. Kita yang kena tanya, sebab kita ni dia jadikan. Nampak tak? Dia jadikan, dia amanahkan pada kita dengan kehidupan ini. Orang tak tanya Allah. Kita yang kena tanya. Kata disebut la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya daripada apa yang dia buat. Allah ni tuan-tuan, bagaimana yang kita semua tahu, belajar, Allah dia tak berhajat kepada alam ini. Dia tak berhajat kepada alam. Nampak? Baik. Bila Allah dia tidak berhajat kepada alam ini, tapi dia jadikan alam ini, maka adakah alam ini Tuhan jadikan dengan sia-sia? Tidak juga. Hanya Allah. Allah tak berhajat pada alam. Nampak? Sebab tadi kan sifat Tuhan ini istighna, terkaya daripada segala sesuatu. Makna kaya Tuhan apa dia? Tak berhajat kepada segala sesuatu. Tapi baik, bila kata tak berhajat, adakah Tuhan buat alam yang sia-sia? Tidak juga. Kerana sia-sia bagi Tuhan adalah mustahil. Baik, di sinilah kata ulama. Perkara yang terletak di antara tidak berhajat dan sia-sia apa dia? Itulah namanya hikmah. Apa tu hikmah? Hikmah ni tak berhajat tapi tidak sia-sia. Menengahi antara tak berhajat. Kita kalau tak berhajat, maknanya dia sia-sia. Nampak buat ni? Saja-saja. Jadi bila saja-saja maknanya sia-sia. Allah saja-saja. Tak. Dia bersifat iradat, dia bersifat ilmu. Kerana setiap perbuatannya ada hikmah. Nampak tak? Di sinilah datang yang dikatakan setiap perbuatan Allah, termasuklah hukum hakam dia. Walaupun manusia kata zalim, kerat tangan mencuri, sebab terasa orang tahu berzina, kejam sampai mati dan sebagainya. Nah, itu semua ada hikmah. Kenapa? Kerana pertama, Tuhan tak berhajat pada perbuatan dia. Tapi dalam masa sama, perbuatan Allah tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Maknanya apa? Maknanya ada hikmah. Hikmah pertama kita cari. Jangan tu kata tak ada faedah. Tak. Tuhan bukan macam kita. Ini betul dia.
Nampak tak? Ni kata Allah tidak ditanya atas apa yang dilakukan. Bahkan kamulah yang akan ditanya. Amit takhadhu min dunihi alihah. Adakah kamu ambil daripada Allah lain? Adakah kamu ambil daripada lain Allah itu sembah perbuat Tuhan? Iaitu asnam, berhala-berhala. Ini jangan kamu sembah lain daripada Allah. Jangan buat, jangan sembah. Itu tak betul. Tak kena dengan akal fikiran manusia yang waras. Kul hatu burhanakum. Kata olehmu ya Muhammad kepada orang yang sembah berhala, yang mensyirikkan Allah. Hatu burhanakum. Bahawa datang oleh kamu akan hujah dalil kamu yang sembah lain Allah itu. Apa hujah? Apa dalil? Apa sebab? Tak ada hujah. Kata akhir manusia kata apa? Kita pun tak tahu. Ini orang tua-tua pun ni. Dia tanya. Dia tanya sebab pokok tu. Kenapa you sembah ni? Kita pun tak tahu. Ini orang tua-tua. Kata dia pernah tua mereka kan. Saya kalau lalu tempat-tempat ni. Ini pengalaman saya. Saya cerita pengalaman saya. Nanti saya lalu pagi-pagi. Masa budak kan. Tengok hak tingkah tu. Kereta besar. BMW. Nampak tak? Pakai ada lagi. Maknanya pegawai. Tapi apa batang kayu? Saya kata. Sebab kata budak-budak ni not brave. Mana nampak tak? Dia malu kereta besar tu. BMW semua kan. Aku lagi kerja tu. Pakai tali leher ni pagi-pagi. Tiba-tiba keliling pokok. Kata macam mana? Kalau pokok tu tumbang, so, apa nak kat marah tu? Tongkiak kan? Pokok besar tu kan? Tumbang lah. Itu kan pokok besar tu kan? Mana ada tumbang lah. Hari tu banjir pun pokok tu tak selamat. Kau tu nak selamat pada penyembah-penyembah dia. Ini manusia tak gunakan. Nampak tak? Kata kita orang Islam mulia. Inilah. Tuhan kata hatu burhanakum. Datangkan hujah kamu, dalil kamu yang sembah lain Allah itu. Sekali-kali tiada jalan padanya. Ini tak ada hujah. Tiada jalan padanya. Tiada Tuhan hanya Allah Ta'ala semata-mata. Kan Tuhan hanya Allah. Di sini menunjukkan dalam bab akidah, bab agama tak boleh main ikut-ikut. Allah Ta'ala nak tunjukkan bahawa agama ni bukan benda ikut. Kena mengaji, kena belajar, kena cari dalil. Bahkan dalam makrifat wajib mencari dalil. Kerana di antara mana makrifat itu andalil, mesti ada dalil. Tak ada dalil, tidak dipanggil makrifat. Sedangkan makrifatullah hukum wajib. Hadis ada. Hadza zikru man ma'iya wa zikru man qabli. Inilah Quran itu pengajaran ataupun peringatan mereka serta aku, umat-umatku, dan pengajaran mereka yang dulu daripada aku. Baik, hadza zikru man ma'iya itu insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumati al-wahmi wa akhrijna min al-wahmi وافتح علينا أبواب العلم وزين لنا بأخلاق حسنة وعلم. اللهم انفعنا ورفعنا بهذه الرسالة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, keampunkanlah dosa-dosa kami dan dosa-dosa orang kami pada pagi ini. Kau rezeki kau kami pada pagi ini menjadi halal. Jauhkan daripada haram, kau berkenan dan hajatnya dan maksud daripada ujian kami pada pagi ini. Ya Allah, keampunkanlah dosa-dosa kami kami dan dosa orang kami dan ujian kami pada pagi ini. Ya Allah, kau beri makan pada hari ini dan pada kami dan kau beri makan pada hari ini akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan insya-Allah. Raya korban. Jadi kita tak ada ya.
我在文东大操场原地超慢跑30分钟。